Perjalanan melintasi kota ini, dua langit, dua hari kau temani aku di sini. Jatuh cinta memang manis, tak mau waktu ini habis. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me, think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini dalam sebuah forum ilmiah yang membincangkan karya agung dalam khazanah kesusasteraan Melayu. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, saya Afif Syazwan bin Ali Haswadi, pelajar PPI SMP 2025-2026 dan saya daripada Unit Bahasa Melayu 1. Seterusnya, izinkan saya untuk memperkenalkan panel yang pertama, iaitu panel pertama kita merupakan seorang tokoh wanita yang amat disegani, dikenali dengan ketajaman fikiran serta keupayaan beliau menguraikan idea dengan begitu jelas dan bernas. Dipersilakan panel pertama untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Farhana binti Muhammad Rizal dari Unit Bahasa Melayu 1. Baik. Seterusnya kita beralih kepada panel kedua. Panel kedua kita juga merupakan seorang wanita yang tidak kurang hebatnya. Beliau terkenal dengan kepribadian yang berwibawa serta kemampuan luar biasa dalam menyampaikan pandangan secara kritis dan mendalam. Dipersilakan panel kedua untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Hazal Masara binti Muhammad Fauzi dari Unit Bahasa Melayu 1. Terima kasih saudari. Seterusnya kita memperkenalkan panel ketiga kita. Panel ketiga kita merupakan seorang lelaki yang berkarisma tinggi serta kaya dengan pengalaman. Beliau dikenali dengan sebagai individu yang berpandangan jauh, berfikiran strategik dan sentiasa memberi kepuasan yang bernilai tinggi. Dipersilakan panel ketiga untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Ahmad Kamarif bin Kabul Zaman. Saya daripada Unit Bahasa Melayu 1. Baik, hadirin sekalian, tujuan utama forum ini diadakan adalah untuk mengupas, menganalisis serta menilai karya ini daripada pelbagai sudut kritikan sastera. Perbincangan ini bukan sahaja akan menonjolkan kekuatan karya, malah turut mengetengahkan aspek teguran dan penambahbaikan selaras dengan prinsip kritikan sastera yang bersifat membina dan berilmiah. Hadirin sekalian, sebelum kita mendalami perbincangan, izinkan saya menguraikan secara ringkas namun menyeluruh berkaitan latar belakang karya ini. Baik, novel Konserto Terakhir merupakan hasil karya Abdullah Hussein, seorang sastrawan negara yang terkenal dengan pendekatan realisme serta keupayaannya menyelami konflik jiwa manusia. Karya ini memfokuskan kepada perjalanan hidup seorang pemuda bernama Hilmi yang memiliki bakat luar biasa dalam bidang muzik. Namun demikian, kehidupan Hilmi tidaklah semudah bakat yang dimilikinya. Beliau datang daripada latar belakang yang serba kekurangan dan sering dipandang rendah oleh masyarakat sekeliling. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, Hilmi tetap berusaha mengembangkan bakatnya dalam bidang muzik serta berjaya mencapai kejayaan sebagai seorang pemuzik yang dihormati. Berdasarkan pengenalan dan sinopsis yang telah diuraikan, jelas bahawa novel ini mempunyai nilai estetika dan pemikiran yang tersendiri. Oleh itu,
saya ingin mengajukan soalan kepada panel pertama kita. Apakah kekuatan utama novel ini yang melayakkannya diberikan sanjungan dalam dunia kesusasteraan Melayu? Baiklah, terima kasih moderator. Dalam menilai aspek sanjungan terhadap novel konseptual terakhir, saya berpandangan bahawa karya ini wajar diberikan penghargaan yang tinggi kerana keupayaan pengarang menggabungkan unsur estetika dengan realiti kehidupan secara seimbang dan berkesan. Pertama sekali, kekuatan utama novel ini terletak pada pembinaan watak utama iaitu Hilmi yang digambarkan secara sangat mendalam dan berlapis. Pengarang berjaya menampilkan konflik dalaman Hilmi dengan begitu halus sehingga pembaca dapat merasai setiap emosi yang dilaluinya, sama ada kesedihan, kekecewaan maupun harapan. Selain itu, keindahan bahasa yang digunakan juga merupakan satu kelebihan yang tidak boleh dinafikan. Abdullah Hussein menggunakan bahasa yang puitis tetapi masih kekal dalam kerangka realistik. Tambahan pula, penggunaan muzik secara simbol dalam karya ini sangat signifikan. Hal ini menunjukkan kebijaksanaan pengarang dalam menyelipkan simbolisme yang mendalam tanpa menjejaskan kefahaman pembaca. Kesimpulannya, karya ini wajar disanjung kerana keupayaannya menyentuh aspek emosi, intelektual dan estetika pembaca secara serentak. Baiklah, terima kasih panel 1, Saudari Adila. Walaupun karya ini mempunyai pelbagai kekuatan yang mengagumkan, setiap karyanya pasti tidak terlepas daripada kelemahan tertentu. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada panel kedua, Saudari Hajar. Apakah aspek yang boleh ditegur secara konstruktif dalam novel ini? Baiklah, terima kasih moderator. Dalam usaha menilai karya ini secara seimbang, terdapat beberapa aspek yang boleh ditegur bagi yang berkaitan lagi mutu analisis serta memperlihatkan kekuatan dan juga kelemahan karya secara lebih objektif. Antaranya ialah pembangunan watak sampingan yang kurang diberikan penekanan. Watak-watak seperti keluarga akademik yang tidak diuraikan secara mendalam dari sudut latar belakang, emosi dan juga psikologi menyebabkan peranan mereka kelihatan agak statik serta kurang berkembang sepanjang penceritaan. Dan selain itu, terdapat juga pengulangan konflik dalam watak utama yang agak ketara. Walaupun hal ini bertujuan untuk menonjolkan tekanan emosi yang dialami oleh Hilmi, namun sekiranya tidak diolah dengan variasi yang mencukupi, ia berpotensi menimbulkan rasa jenuh dalam kalangan pembaca serta mengurangkan impak dramatik cerita. Dari segi plot pula, terdapat beberapa peralihan peristiwa yang dilihat agak mendadak, khususnya dalam perkembangan kejayaan Hilmi dalam bidang muzik. Di samping itu, aspek latar masyarakat juga boleh diperluaskan lagi agar gambaran realiti sosial yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas dan menyeluruh. Namun demikian, segala teguran ini harus dilihat sebagai satu usaha untuk memperhalusi dan memperkayakan nilai karya dan bukannya untuk menafikan kehebatan serta sumbangannya dalam dunia kesusasteraan Melayu. Melihat kepada pelbagai aspek yang telah dibincangkan, jelas bahawa karya ini boleh dianalisis daripada pelbagai sudut. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada panel ketiga kita, Saudara Haris. Apakah pendekatan kritikan sastera yang paling sesuai digunakan dalam menganalisis novel ini? Baik, terima kasih Saudara Abi selaku moderator pada pagi ini. Jadi dalam menganalisis novel ini, pendekatan psikologi merupakan antara pendekatan yang paling dominan kerana keseluruhan naratif banyak memfokuskan kepada konflik dalaman watak utama iaitu Hilmi. Pendekatan ini membolehkan pembaca meneliti aspek kejiwaan watak secara lebih mendalam, termasuk tekanan emosi, perasaan rendah diri serta keinginan untuk diiktiraf yang mempengaruhi tindakannya sepanjang cerita. Jadi selain itu, pendekatan sosiologi juga sangat relevan kerana novel ini jelas menggambarkan realiti masyarakat yang sering menilai seseorang berdasarkan status sosial dan latar belakang. Hilmi yang berasal daripada golongan sederhana sering dipandang rendah dan tidak diberikan peluang yang sewajarnya. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat melihat bagaimana faktor persekitaran dan struktur sosial mempengaruhi
perkembangan watak serta perjalanan hidupnya. Pendekatan formalistik pula boleh digunakan untuk menilai keindahan bahasa dan teknik penceritaan yang digunakan oleh pengarang. Penggunaan bahasa yang puitis serta simbolisme seperti muzik seperti lamuan jiwa, harapan dan kebebasan menjadikan karya ini lebih bermakna dan berlapis. Kesimpulannya, gabungan pendekatan psikologi, sosiologi dan formalistik membolehkan analisis terhadap novel ini dilakukan secara lebih menyeluruh, mendalam dan berkesan. Terima kasih saudara Haris. Kita beralih pula kepada aspek kandungan karya. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kembali kepada panel pertama. Apakah tema, konflik dan simbol utama yang dapat dikenal pasti dalam novel ini? Terima kasih kepada moderator saudara Hafiz. Dari sudut penganalisisan, tema utama novel ini ialah perjuangan individu dalam mencapai impian walaupun berdepan dengan tekanan sosial dan tekanan hidup. Tema ini jelas dipaparkan melalui perjalanan hidup ini yang terpaksa menghadapi pelbagai cabaran sebelum mencapai kejayaan dalam bidang muzik. Selain itu, konflik utama dalam novel ini dapat dilihat melalui hubungan Hilmi dengan masyarakat sekeliling, terutamanya keluarga angkatnya yang sering memandang rendah terhadap dirinya. Konflik ini bukan sahaja bersifat luaran, iaitu melibatkan interaksi dengan watak lain, malah turut merangkumi konflik dalaman yang kompleks seperti perasaan rendah diri, tekanan emosi serta keinginan untuk membuktikan kemampuan diri. Di samping itu, simbol utama dalam novel ini ialah muzik. Ia menjadi media untuk Hilmi meluahkan perasaan yang terpendam serta mencari identiti dirinya dalam dunia yang sering meminggirkannya. Melalui simbol ini, pengarang berjaya menyampaikan mesej bahawa seni mampu menjadi saluran ekspresi diri yang sangat bermakna. Kesimpulannya, tema, konflik dan simbol dalam novel ini saling berkait antara satu sama lain dan berjaya membentuk sebuah naratif yang bukan sahaja menarik, malah syarat dengan makna tersirat yang mendalam serta mampu memberi kesan kepada pembaca. Terima kasih kepada semua panel atas penerangan yang begitu bernas dan menyeluruh dalam pusingan pertama tadi. Baik, hadirin sekalian, adalah penting untuk kita memahami bahawa setiap karya sastera walaupun diangkat sebagai karya agung tetap mempunyai ruang yang perlu diperhalisi. Bagi panel kedua, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dikemukakan bagi memperkukuhkan lagi kualiti novel konseptual terakhir ini? Baiklah, terima kasih moderator. Dalam usaha memperkukuhkan lagi kualiti novel ini, saya berpandangan bahawa aspek pembangunan watak sampingan perlu diberikan penekanan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Hal ini demikian kerana watak-watak sampingan memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan watak utama serta memperkayakan keseluruhan naratif agar lebih hidup dan juga realistik. Di samping itu, pengarang juga boleh memperluaskan konflik dengan memasukkan isu sosial yang lebih pelbagai seperti peluang pendidikan, jurang ekonomi serta diskriminasi dalam bidang seni. Dan kesimpulannya, penambahbaikan dari segi pembangunan watak sampingan serta kepelbagaian konflik mampu menjadikan karya ini lebih mantap, realistik dan juga menyeluruh dari pelbagai sudut. Terima kasih kepada panel kedua, Saudari Hajar, atas pandangan yang amat bernas itu. Cadangan yang diberikan jelas menekankan kepentingan pembangunan watak sampingan dan kepelbagaian konflik sosial yang boleh menjadi naratif lebih hidup dan realistik. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada panel ketiga, Saudara Haris. Berdasarkan analisis yang telah dibentangkan, apakah penilaian keseluruhan terhadap nilai dan signifikan novel konseptual terakhir dalam dunia kesusastraan lain? Baik, terima kasih moderator. Jadi secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa novel konseptual terakhir merupakan sebuah karya yang sangat bernilai dan wajar diberikan tempat yang istimewa dalam khazanah kesusastraan lain. Hal ini demikian kerana karya ini bukan sahaja mengangkat tema perjuangan hidup secara realistik, malah turut menyelipkan nilai-nilai kemanusiaan yang mampu menyentuh emosi dan pemikiran pembaca. Jadi dari sudut kekuatan, pengarang berjaya membina watak utama yang kompleks,
berlapis dan berkembang secara konsisten sepanjang penceritaan. Selain itu, penggunaan bahasa yang indah, puitis dan bersifat simbolik turut memberikan kesan estetika yang tinggi. Gaya bahasa ini bukan sahaja memperindah naratif, malah membantu menyampaikan mesej secara lebih halus dan berkesan kepada pembaca. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti pembangunan watak sampingan yang kurang menyeluruh serta peralihan plot yang kadang-kadang agak mendadak. Namun kelemahan ini tidak menjejaskan keseluruhan kekuatan karya, sebaliknya ia boleh dilihat sebagai ruang untuk penambahbaikan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa novel ini kekal relevan, signifikan dan sesuai dijadikan bahan kajian dalam memahami realiti kehidupan serta nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Terima kasih panel ketiga saya, iaitu Saudara Haris. Penilaian yang diberikan menekankan bahawa novel ini bukan sahaja mempunyai nilai estetika dan intelektual, tetapi juga berjaya menyentuh aspek kemanusiaan dan emosi pembaca. Bagi panel pertama, soalan saya ialah bagaimanakah novel ini memberi kesan dan pengaruh kepada pembaca, terutamanya dari segi emosi, pemikiran dan nilai kemanusiaan. Terima kasih moderator atas soalan berikut. Pada pandangan saya, novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam kepada pembaca, terutamanya dari sudut emosi dan pemikiran. Hal ini demikian kerana perjalanan hidup watak utama yang penuh dengan cabaran, penderitaan dan pengorbanan mampu membangkitkan rasa empati yang tinggi dalam diri pembaca. Selain itu, karya ini juga mendorong pembaca untuk berfikir secara lebih kritis tentang realiti masyarakat yang sering menilai seseorang berdasarkan status sosial dan latar belakang. Hal ini secara tidak langsung membuka minda pembaca untuk lebih peka terhadap isu-isu kemanusiaan seperti ketidakadilan, prejudis dan diskriminasi. Kesimpulannya, novel ini bukan sahaja berfungsi sebagai bahan hiburan, malah berjaya membentuk pemikiran, emosi dan nilai kemanusiaan pembaca ke arah yang lebih matang dan berempati. Terima kasih panel pertama atas penerangan yang begitu mendalam. Pandangan ini jelas menunjukkan bahawa novel konseptual terakhir bukan sekadar bahan bacaan, tetapi juga medium pendidikan nilai, pembangunan empati dan kesedaran sosial. Hadirin sekalian, pada sesi terakhir ini saya menanyakan soalan kepada panel kedua, apakah rumusan keseluruhan yang dapat dibuat berdasarkan semua analisis, pengamatan dan perbincangan yang telah kita lakukan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebagai rumusan keseluruhan dapat dinyatakan bahawa novel konseptual terakhir merupakan sebuah karya yang seimbang dari segi keindahan bahasa, kekuatan tema serta kedalaman makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan karya ini berjaya menggabungkan unsur emosi, konflik dan juga pemikiran dalam satu naratif yang tersusun, menarik dan berkesan. Novel ini bukan sahaja memaparkan perjuangan seorang individu dalam mencapai impian, malah turut mencerminkan realiti kehidupan masyarakat yang penuh dengan cabaran, ketidakadilan dan perbezaan status sosial. Di samping itu, karya ini juga berjaya menyentuh aspek emosi dan pemikiran pembaca, sekaligus menjadikan sebuah karya yang bukan sahaja menghiburkan, malah mendidik dan membentuk nilai kemanusiaan. Baiklah, yang dihormati sekalian, setelah kita menelusuri perbincangan yang begitu bernas dan penuh dengan ilmu pengetahuan sebentar tadi, maka tibalah kita di penghujung sesi forum pada hari ini. Saya bagi pihak penganjur ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada barisan panel yang amat kita hormati atas kesudian berkongsi pandangan, pengalaman serta idea yang begitu bernilai. Sesungguhnya segala perkongsian yang diberikan bukan sahaja membuka minda, malah menjadi panduan dan inspirasi kepada kita semua. Jadi, maka tamatlah forum kita pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.